munculnya zaman lelaki mukmin di pagi hari menjadi kafir di petang harinya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ni tengok elok ni. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin lalu menjadi kafir di petang harinya. Di petang hari seorang masih dalam keadaan mukmin lalu menjadi kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya demi barang habuan dunia. Okey. Yang ni dia punya bibit-bibit kita dah tengok. Senang-senang je manusia ni hari ni kita tengok orang Islam. Kadang-kadang tengok seperti Islam, saat lagi tengok pula di waktu petang jadi macam tak Islam pula. Bibit-bibit dia. Adapun yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis ni, tuan-tuan sekalian, ni yang Nabi sebut ni dalam hadis ni, betul-betul petang tu Islam, pagi esok kafir dah. Dalam satu hari menjadi kafir. Berubah-ubah keadaan dia. Dan keadaan ini yang betul-betul kata para ulama ialah apabila dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal. Ini antara yang disebutkan oleh dihuraikan oleh para ulama. Sehingga kan pagi itu masih Islam, petang tu jadi kafir dah. Kafir secara simbolik ke apa ustaz? Kafir hakiki. Kafir penyembah, kafir penyembah berhala, kafir yang menyebut kataan kufur, kafir hakiki. Walaupun ketika tu namanya Muhammad dan namanya Fatimah. Contoh ketika tu namanya Muhammad dan namanya Fatimah. Apa Nabi nasihat? Nabi kata, kalaulah kamu mendapati keadaan kamu sekarang ni tengah hari ni senang untuk berbuat ibadah, maka banyakkanlah ibadah. Kerana umat aku ini ada satu masa nanti dalam kehidupan mereka, mereka masuk je hari tu, mereka dah tak boleh nak buat ibadah.